Itu dia pengantin perempuan dan juga pengantin lelaki. Melebar. Allah, boleh ambil berapa 3 jam, 2 jam lah. Pengantin lelaki ia tegak, gagah berkata. Telah dihijab kabul di Masjid Kuantan Pahang. Okey, majlis mempersilakan 7 wakil daripada pihak pengantin lelaki untuk majlis menepung tawa. Jadi dipersilakan 7 orang ayahanda model bagi pengantin lelaki dan juga wakil-wakil keluarga bagi pihak pengantin lelaki untuk majlis menepung tawa. Dan selepas ini bagi pihak pengantin perempuan selepas pengantin lelaki diikuti dengan wakil daripada pihak pengantin perempuan pula. Dan di kesempatan ini sama-samalah juga kita ucapkan selamat pengantin baru kepada Siti Maziah binti Syed Muhammad Arif dengan pasangan pilihannya Ahmad Saiful bin Abdul Rahim. Dan kita doakan kepada kedua pasangan mempelai, pasangan Raja Sehari agar berbahagia kekal berpanjangan jodohnya hingga ke akhir hayat, dikurniakan zuriat yang soleh serta soleha dan juga dimurahkan rezeki. Okey, kita teruskan dengan paluan kompang dari Persatuan Paluan Kompang Rakan Muda Tamantas. Dipersilakan.